Jadi tuan-tuan yang mulia, di dalam satu hadis qudusi yang mafhumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlubni tajidni." Kamu carilah aku, tuntutlah aku, nescaya kamu akan mendapatiku. Fa in wajadtani wajadta kulla syai', jika kamu dapat aku, kamu dapat segalanya. Wa in faqadtani faqadta kulla syai', kalau kamu melepasi atau tidak mendapati aku, maka kamu tak dapat apa-apa pun, dan aku lebih baik daripada segala benda. Jadi tuan-tuan yang mulia, dalam perkara ini ialah atas tertib nafi dan isbat la ilaha illallah, atas tertib nafi dan isbat dakwah telah berjalan. Bagaimana kita dapat maksud daripada daripada nafi tersebut, menghancurkan, memecahkan, mengeluarkan semua ghairullah daripada hati, mengeluarkan semua ghairullah daripada hati, dan meletakkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, haram atas hati, haram atas hati untuk masuk nur ma'rifah, untuk masuk nur ma'rifah yang dalam hati tersebut ada ghairullah. Haram, bahawa haram nur ma'rifat akan masuk dalam hati seseorang yang dalam hati tersebut ada ghairullah, kebesaran selain daripada Allah ada dalam hati dia. Tuan-tuan yang mulia, sepatut hati bahawa ma ja'alallah Allah subhanahu ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn fi jawfi, ma ja'alallahu rajulin min qalbayn, Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan seseorang tu ada dua hati. Kita ada satu hati je. Sama ada hati tersebut kita letak kebesaran makhluk atau letak kebesaran Allah Subhanahu wa taala, letak nur ma'rifat. Sekiranya dalam hati kita letak kebesaran makhluk, kebesaran nur ma'rifat, kebesaran Allah tak akan ada di situ. Kalau kita letak kebesaran Allah, keagungan Allah, maka tidak ada ghairullah daripada hati kita. Allah hanya memberi kepada kita satu hati sahaja, dan maksud Allah lah menjadi maksud kita, Allah lah yang jadi matlub kita, Allah Subhanahu wa taala lah jadi untuk kita letakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga sibukkan diri mereka dengan dakwah. Sibukkan diri mereka dengan dakwah atas tertib kalimah nafi dan isbat, atas tertib nafi dan isbat. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, banyakkan kita menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menafikan makhluk dan mengisbatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat mereka berada di jalan, mereka berada di pasar, kadang-kadang mereka akan kata, ta'al najlis nu'minu sa'atan, datang mari kita duduk, kita bermuzakarah akan kebesaran Allah seketika, supaya untuk menambah iman mereka. Walaupun mereka berada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih lagi mereka usahakan untuk meningkatkan iman mereka dengan menyeru manusia kepada kalimah ini, itu kepada nafi dan isbat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Ramadan yang mulia ini, datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam bulan ini bahawa kamu kena banyakkan empat perkara yang kamu berhajat kepadanya, dan dua perkara yang kamu berhajat kepadanya untuk mendapat keridaan Allah, dan dua lagi tak dapat tidak yang kamu kena laksanakan. Pertama ialah bahawa kamu kena banyakkan syahadah, iaitu la ilaha illallah, menyebut la ilaha illallah dan mendakwahkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan mafhum kalimah kepada manusia, mendakwahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan memohon keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kita kena banyakkan di dalam bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dua perkara yang kita mesti buat, dan dua perkara tak dapat tidak, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.